Harap kita keluar daripada pintu sofa. Exit Sahat. Ya harap. Ya, kita keluar daripada pintu sini. Teduh sikit kan. Kalau tidak belakang sekejap panas. Jom. Ya harap. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan. Dekat luar ni cuaca. Ya. Mana doang? Dia orang pakai slipper. Pakai slipper. Oh ya, tak tunggu jap. Dia pakai sokin. Mapi muskilah. Ada ya Allah. Tenang-tenang, rehat-rehat ya. Masya-Allah. Nak simpan pun boleh. Ini umrah pertama. Ni umrah kedua. Di frame. Ini umrah ketiga. Nak buang pun boleh, nak balik frame pun boleh, ikutlah. Terang benderang lah. Putih. Semua dia cat putih lah. Mar-mar putih. Belah kanan kita ni disebut sebagai Bab Ismail lah. Ni tu yang depan ni. Ini apa? Yang belah kiri Istana Raja, Kasar Malik Fahad namanya. Dulu Raja duduk bawah. Belum ada menara jam. Hari ni dah ada menara jam, Raja duduk atas. Yang sekarang ni sini jadi tempat rumah imam-imam lah. Imam dengan muazzin Masjidil Haram tinggal di sini. Ya. Jadi dia akan keluar daripada pintu belah depan tu kiri ya. Pintu tu keluar. Imam keluar daripada pintu belah kiri, dia escort oleh pegawai terus ke sini lah. Masuk Bab Ismail, turun bawah. Ya, bawah kanan tu. Nampak eskalator tu? Eskalator belah kanan tu. Ya. Bawah tu lah tempat imam. Ya, betul. Jadi yang pintu imam keluar belah kiri lah. Yang silver belah kiri. Ya. Dia escort oleh polis. Ya. Kalau nak tengok imam-imam keluar masuk, ramai yang tunggu sini lah. Kan? Iya betul. Dia berapa lama sebelum apa tu? Dia kalau sebelum solat ni payah juga nak tega. Kan? Ada yang awal, ada yang lambat. Tapi kalau habis solat tu senang. Dia habis solat jenazah je dia balik lah. Kan? Jadi bila dia balik je lalu, nampak dah lalu tu orang sebelah kiri. Ya Rab. Ajak dia nampak Kaabah. Ya, Kaabah. Okey, boleh. Sikit lagi. Jom. Boleh. Ya. Ni semua hotel. Yang warna tingkat biru ni adalah Safwah. Yang tingkat warna hijau ni Abraj Makkah ataupun Royal Makkah Clock Tower. Yang Safwah ada 30 lebih ni. Safwah yang depan ni ada duduk. Safwah Tower 2. Tower 2 yang belakang. Tak, dia semua ni Safwah. Dekat bangunan tingkat biru ni ada 5 Safwah. Safwah Royal Orchid, Tower 2, Tower 3, Gufran, Tower 4, Tower Gufran. Ya, 5 star hotel. Ni ya. Oh tu, itu Istana Raja. Kasar Malik Fahad. Ya, King Malik Fahad. King Fahad Castle.
Kalau biasanya masuk masjid, keluar masjid, pergilah kalau ada perempuan lain, lelaki lain, jumpa balik mana? Tandas nombor 3. Senang. Landmark dia, tandas. Kan? Tapi kembara punya hotel dekat je rumah. Kan? Elam Masyair dekat. Tonton duduk mana? Safar. Ada package Safar sini? Ke Elam Masyair? Maisan Maisan. Sebelah Elam Masyair. Okay, jalan jom. Tapi biasanya bila musim haji ni, bila dah habis nanti Masyair, bermula 15 hari bulan Zulhijjah, hotel-hotel ni semua murah ni. Booking.com murah dari biasanya, diskaun 80%. Wah, itu yang 45 hari hilang. Mana je? Kami check in Sat. Check in. Kan? Check in menang kejam kan. Ada Movenpick Hotel, ada Raffles, nama lah. Ada 5, 6, ada 7 hotel dekat Menara Jam tu. Tengoklah sendiri. Dekat Agoda ke, Booking.com ke, ikutlah. Dia orang tengah nak pergi masjid Sembahyang Zuhur ni. Kita pun baru habis ni, kita keluar lah. Dah habis, kita keluar. Oh ya Allah, 43 Celsius. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Terasa kehangatannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ada beg bagasi nak simpan, tu dia, luggage storage. Ni tandas lelaki juga nombor 2, 1 tandas perempuan. Tak ada siapa yang bersemayang tadi. Biasa atas kapet ni ramai semayang. Panas. Tepi-tepi tandas orang semayang. Allah. Tu lah, air bacut tu. Air bunga raya saya panggil. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Yarhamni wa yarhamkumullah. Allah. Ya, checkpoint. Alhamdulillah. Dalam kepanasan dengan aiskrim Al-Asimah. Terima kasih yang belanja. Alhamdulillah. Barakallahu fiik.